Tiga aktiviti kecil tapi anak akan ingat sampai besar. Ni kalau ada anak kecil, tolong buat aktiviti ni. Mak ayah selalu risau anak tak dengar cakap kan. Tapi kadang anak tak nak dengar sebab dia tak pernah rasa didengar. Dia tak pernah rasa didengari. Kalau nak anak lembut hati, bukan perlu marah lebih-lebih tak. Tapi bagi rasa kehadiran tu lebih. Dapat sesuatu tak dekat sini? Sebelum saya kongsikan 3 tempat ni ataupun 3 aktiviti ni, share dekat orang lain dulu. Jangan makan seorang-seorang. Boleh tak? Saya Tuan Zul. Saya bukan pakar parenting ke apa ke tak. Saya kongsi apa yang saya tahu je. Okay? So hari ni saya nak kongsi 3 aktiviti kecil yang kesan dia besar untuk anak. Yang pertama apa dia? Cerita sebelum tidur. Kalau cerita sebelum tidur ni kan, kita pun ingat dulu-dulu kalau mak ayah kita ni bercakap bercerita kan. Bukan kisah dongeng, tapi kisah hidup mak ayah tu. So cerita masa kecil, masa susah, masa berdoa. Kan anak ni dia belajar nilai melalui cerita. Dia bukan arahan, dia menilai benda tu. Okey? Yang kedua, doa bersama anak. Yang ni selalu saya terapkan, selalu saya suruh buat. Waktu malam, sebut nama dia tu, nama anak tu dalam doa. Ya Allah, jadikan anakku ni pegang kepala ke, jadikan anakku ni penyejuk mata, lembut hatinya dan taat padamu. Dia macam psycho tau. So kita psycho anak tu supaya anak tu dengar kata. Bila anak dengar nama dia dalam doa, dia akan rasa, oh aku disayangi sepenuh hatilah. Oh ayah aku, oh ibu aku, dia doa aku, disebut nama aku dalam doa lah. Kan. Yang ketiga. Yang kedua tadi tu, dia akan ingat sampai besar tau. Dulu mak ayah aku selalu doakan aku. Nampak? So, bila kita mati, kita pun selalu didoakan dia nanti, InsyaAllah. So, yang ketiga, yang ni ramai yang salah buat. Puji secara spesifik. Jangan sekadar pandainya anak ibu, tak. Tapi, tukar macam mana? Ibu suka cara kamu tolong adik tadi. Nampak tak? So, dia akan belajar. Dia tahu, dia bukannya dia baik untuk semua benda, tetapi dia baik pada satu-satu tempat tu yang mana ibu dia ajar dia, ibu dia puji dia. Anak akan belajar kasih sayang datang bila dia berakhlak, bukan bila dia sempurna. Okey? Terdapat satu dekat sini. Saya nak bagi tahu, saya ada tulis buku beratus doa, lebih daripada 150 doa dalam e-book saya. Ada 4, combo 4 dalam 1. So you all boleh dapatkan dekat link dekat komen bawah ni, ataupun boleh DM saya untuk nak dapatkan combo tersebut. Harga RM29 daripada RM129. Okay? Cepat. Dan kalau yang nak join madrasah ibu pun boleh sertai sekarang.